Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin menyampaikan ucapan yang bertajuk Hormat Menghormati. Hormat menghormati merupakan salah satu nilai murni yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan sikap hormat menghormati dengan memberi salam kepada guru, mendengar arahan dengan baik, bercakap menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat rakan-rakan. Sikap hormat menghormati bukan sahaja penting di sekolah, malah di mana-mana sahaja. Nilai ini juga dapat melahirkan generasi yang berakhlak, mulia dan bertanggungjawab. Marilah kita bersama-sama menjadikan sikap hormat menghormati sebagai amalan dalam kehidupan. Bahira, mari kita berbual. Kelas belum mula lagi. Jom, seronok juga. Assalamualaikum. Faik, apabila guru masuk ke dalam kelas, kamu harus menunjukkan rasa hormat dan memberi salam serta memberi perhatian kepada guru. Maaf cikgu, saya terlupa. Okey, hari ini kamu perlu menyiapkan tugasan secara berkumpulan. Saya cadangkan kita bahagikan tugasan supaya semua dapat membantu. Tak payah dengar cadangan awak, idea saya lebih menarik. Faik, kita perlu menghormati pendapat semua orang. Kalau kita berbincang dengan baik, kerja akan lebih mudah. Betul juga. Maaf, Alia. Apa cadangan awak? Terima kasih. Awak buat poster, Bahira cari maklumat, saya tulis isi penting. Baiklah, saya setuju. Okey, syabas. Kumpulan kamu berjaya menyiapkan tugasan dengan baik. Apa yang kamu dapat pada hari ini? Saya belajar bahawa kita perlu menghormati guru-guru dan rakan. Kita juga perlu mendengar pendapat orang lain walaupun berbeza. Apabila kita saling menghormati, semua kerja akan lebih mudah dan hubungan menjadi lebih erat. Tepat sekali. Hormat menghormati ialah amalan yang perlu dipupuk setiap hari, bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan dalam masyarakat.